Tak payah. Lepas tu saya offer lah, cakap, kak, tak apa lah, biar hari tidur malam ni termakak. Dia kata, tak payahlah, orang dah okey lah. Tu saya fikir kan, oh dia dah okey sebab dia dapat bunga tadi. Terus tak bagi dapat bunga. Dia dapat bunga terus tak bagi kita teman tu. Dia tahu kenapa tak bagi saya je teman dia. Senang lah dia nak call. Thank you tau bagi bunga. Semoga rezeki awak sentiasa diluahkan rezeki. Apa ni, semoga yang baik-baik untuk awak. Ingat kita tak tahu. Kita tahulah kerja-kerja ni. Lepas tu, apa tadi saya nak cakap Apa tadi saya nak cakap Saya dah lupa dah. Kak Long sakit apa? Food poisoning. Dah 10 kali cakap. Kakak saya Long hantar bunga ke Melawai. Dia pasal select soalan. Mestilah nanti yang kena yang kena marah dengan kakak saya tu saya, bukan awak. Moral of the story dia, korang tahulah bunga tu dari siapa kan? Rakan sekerja. Tak faham gitu. Cakap dengan orang rakan sekerja. Tapi nampaknya ada orang risau pada ketika kakak saya warded. Dr. Fataumin. Dia bukan doktor. Dia dulu dia dah bersara lah. Dulu dia pilot. Dia kerja pilot dulu. Dia bukan doktor guys, dia pilot. Dulu dia kerja pilot, tapi dah retire lah.